Minyak naik lagi, tapi bukan itu yang paling sakit, yang paling menyakitkan. Dulu janji nak turunkan harga minyak, hari ni 1 sen pun tak nampak. Dan nak habis sepenggal, alasan pun dah habis. Nak tunggu penggal depan untuk tunai janji? Adakah ada lagi manifesto turun harga minyak? Korang tonton video ni sampai habis. Esok harga petrol. Kalau di hari ini malam result dia announce dah benar. Esok saya terus announce. Saya dengan umumkan harga minyak seluruh negara turun dengan serta. Saya ulang hari ini ada pilihan raya yang menang. Bukan 11 malam. Sah. Bagi saya 24. Bukan 24 jam. Saya umum harga minyak turun. Hari ni masuk Putrajaya. Esok harga minyak turun seluruh. Kita menang ini hari ini malam keputusan. Kasih saya 24 jam harga minyak 1 minit yang turun. Dah tempoh 24 jam. Kita umum harga minyak turun. Hari ini dengan esok isytihar kita menang angkat suara dalam 24 jam saya turunkan minyak turun. Ini hari menang, esok harga minyak turun. Pertama saya buat minyak turun. Saya ulang takdir kata perintah dalam sedikit masa lagi. Hari ini kita ambil alih kuasa, esok harga minyak turun. Minyak saya hari menang, tak sumpah isu umum harga minyak turun. Menang hari ini, turun minyak esok. Mengapa tak jadi? Mengapa tak jadi? Kita tak pernah. Saya tidak jadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana? Minyak naik lagi. RON 97 naik 7 sen seliter. Sekarang dah jadi RM3.21. Dan seperti biasa, kerajaan kata ini adalah sebahagian daripada mekanisme harga automatik. Tapi rakyat tak nak tanya pun mekanisme ke apa benda semua tu. Rakyat nak tanya, mana janji nak turunkan harga minyak tu? Dulu masa jadi pembangkang lantang bersuara, katanya kerajaan dulu zalim kerana harga minyak mahal. Kononnya mereka lebih faham derita rakyat. Kononnya mereka lebih faham duit poket rakyat. Mereka kata kalau mereka perintah, harga minyak boleh jadi murah. Sampai sanggup buat infografik, ceramah, demo jalanan semata-mata nak desak turunkan harga minyak ni. Hari ini dah hampir sepenggal mentadbir. Dah jadi kerajaan kuasa penuh dah. Tapi minyak bukan saja tak turun, langsung tak pernah disentuh pun soal penurunan. Tak kira lah RON 95 ke 97 ke, 1 sen pun tak pernah merasa. Hanya naik terus dan naik saja. Dulu mereka guna alasan hari ni kahwin, takkan esok terus dapat anak. Tapi sekarang bila dah masuk nak hampir tahun ke-5, kalau ikut logik pun dah patut ada hasil. Tapi apa yang rakyat dapat? Bukan anak, bukan minyak murah, tapi bil minyak makin naik dan terus meroket. RON 97 mungkin bukan subsidi, tapi itu bukan lesen untuk naik sesuka hati. Kena ingat, banyak sektor bergantung kepada RON 97. Kebanyakannya kenderaan syarikat, logistik, peniaga kecil, penghantar makanan. Bila minyak naik, kos meningkat. Bila kos meningkat, harga barang naik dan akhirnya siapa yang kena? Kita sebagai rakyat ni. RON 95 memang kekal RM2.05. Tapi itu pun bukan hasil kebijaksanaan kerajaan sekarang ni. Itu hasil dasar subsidi kerajaan lama yang diteruskan kerajaan sekarang. Bila nak tamat, kita pun tak tahu. Tapi satu yang jelas, kerajaan sekarang sangat-sangat selesa bermain dengan naratif global. Bila minyak naik, salahkan pasaran dunia. Bila rakyat marah, salahkan kerajaan dulu. Sampai bila nak guna alasan macam ni? Ini bukan soal minyak semata-mata, ini soal kepercayaan. Bila janji tak ditepati, rakyat rasa diperbodohkan. Bukan sekali, tapi berulang-ulang kali. Bukan satu isu, tapi dalam semua isu. Jangan lupa ya, harga minyak bukan isu yang remeh. Ia simbol janji utama masa pilihan raya dulu. Ia menjadikan ukuran sejauh mana kerajaan ini benar-benar peduli atau sekadar pandai bercakap je. Bila bercakap je, membohong. Akhirnya rakyat sedang menilai dan penilaian itu akan diterjemahkan di peti undi PRU ke-16 nanti. Nahas kalian. Okey guys, sampai di sini sahaja ulasan saya. Terima kasih kerana menonton video ni sampai ke penghujung. Jangan lupa tekan butang like kalau anda setuju, tinggalkan komen kalau anda ada pandangan dan share kalau anda rasa video ini sangat bermanfaat. Paling penting jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus cakna isu semasa politik negara kita. Jumpa lagi di video yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum dan jaga diri anda baik-baik.